rembatan yang menarik yang mengelirukan Hadi. Lihat bagaimana bola itu terlalu deras dan melantun di hadapan Hadi dan menjadi menjadikan gol ketiga pasukan Lions. Pada minit yang ke-66, Lions mengukuhkan kedudukan mereka. Alan Ghosh. Cubaan lemah dari Alan Ghosh. Bola bola yang menarik, namun kedudukan badannya yang agak tidak seimbang dan ini membuatkan satu sepakan yang lemah. Namun pemain pertahanan pasukan Lions perlu lebih berhati-hati dengan setiap gerakan Alan Ghosh. Badrul dikawal oleh Isa Harim, adukkan ke depan dan Khairul Helmi terpaksa menolak ke bawah. Kena ketinggalan 2 gol. Permainan berlangsung 67 minit. Mereka perlu meningkatkan usaha untuk memburu 2 gol. Nazrul berjaya mengelirukan pihak lawan tadi. Haris Harun di sana untuk Hafiz menjaring gol ketiga. Lions menukar serangan mereka melalui sebelah kanan. Hafiz melakukan rembatan. Cubaan kencang dari Hafiz. Sujat kali ini dibaca oleh Abdul Hadi Hamid. Sekali lagi benteng pertahanan pasukan Kedah yang memberi ruang kepada Hafiz yang menggunakan kekuatan kakinya untuk melepaskan satu rembatan yang padu. Badrul Bakhtiar. Barisan pemain-pemain Kedah perlu melipat gandakan serangan. Namun masa masih panjang dan Kedah perlu menggunakan setiap saat pergerakan mereka dengan tersusun. Namun masih kebal benteng pertahanan Lions 12. Alan Ghosh. Baik Hakim menampan. Badrul memintas. Nelson Semakin ke sebelah tepi untuk Syafiq. Sedikit terbabas Syafiq diasah. Kini Syakir menggerakkan serangan pasukan Lions 12. Hantaran mencari Syafiq kali tidak tepat. Khairul Helmi untuk Syazwan Zainal. Kedah menunjukkan asakan, namun mereka dilihat masih sukar untuk menembusi benteng Lions. Satu disiplin pertahanan yang baik dipamerkan oleh pemain-pemain Lions yang begitu padat. Adu menanduk keluar untuk lontaran ke dalam pasukan Kedah. Pertukaran pemain, Tengku Asbullah Raja Hassan. Pemain midfield akan dibawa masuk. Dan Kedah akan merehatkan Nelson Sam Martin. Pemain import pasukan Kedah dari Chile direhatkan. Pemain ini telah melakukan beberapa umpanan cantik. Dia berjaya melakukan satu lorongan yang menjadi dilakukan hantaran bintang oleh Syafiq untuk Alan Ghosh tadi, menjaringkan gol pertama pasukan Kedah. Jadi Badrul dan juga Tengku Hasbullah Raja Hassan perlu menghidupkan kekuatan Kedah di bahagian tengah. Fazli Atta, hantaran ke belakang ditanduk oleh Syafiq. Faris, sakan Faris ke atas. Pemain gantian Tengku Hasbullah, dia terkait kaki Tengku Hasbullah dari bahagian belakang. Dan pertukaran pemain juga telah pun dilakukan oleh pasukan Lions. Mereka membawa masuk Muhammad Irwan. Syakir direhatkan.
Pertukaran pertama dilakukan oleh Sundramoorthy dan Kedah sudah pun melengkapkan pertukaran 3 pemain mereka, 2 pertukaran di separuh masa yang pertama. Dan sebentar tadi Tengku Hasbullah masuk menggantikan Nelson St. Martin. Shazwan, Haris, satu umpanan laju ke depan untuk Nazrul, namun Fazliata berjaya memintas menolak bola ke bawah. Pemain Kedah terutamanya di bahagian hadapan Alan Gooch dan juga Khairul Mohammed perlu bijak membuka ruang. Fazliata, Tami cuba ditinggalkan oleh Tengku Hasbullah, namun Alan Gooch dipersalahkan. Dan Lions dengan pertukaran kedua mereka. Kali ini pemain nombor 9 Muhammad Faris. Nazrul akan direhatkan. Nazrul Nazari, pemain sayap kiri. Sundramoorthy dilihat mau mengukuhkan bahagian benteng dengan memasukkan Faris Hamid. Pemain yang dilihat mampu beraksi di bahagian pertahanan untuk pasukan Lions. Jadi antara pasukan Sarawak, Perak, Kedah, manakala di antara 4 pasukan yang akan membawa cabaran kumpulan di kesuku akhir, dengan Lions sedang mendahului 3-1. Dilaporkan keputusan tidak rasmi di Kuching, Sarawak mendahului pasukan Perak 6-1. Satu terjahan dari Shazwan. Shazwan perlu berhati-hati dengan setiap terjahan yang dilakukan, kerana terjahan berbahaya itu mampu untuk memberi kejayaan serius pada pihak lawan. Sepakan percuma untuk pasukan Kedah. Fazliata melakukan sepakan ke depan. Pai Haki sentiasa mengawal pergerakan Alan Gooch. Kali ini dia dipersalahkan, mungkin mengasak Alan Gooch dari bahagian belakang. Apapun malam ini, kelibat Alan Gooch nyata dirantai oleh Pai Haki Kaizan serta pemain-pemain pertahanan pasukan Lions. Arman Faris berada dalam benteng yang dibina oleh pasukan Lions. Muhammad Faris Azlan Madisa, dia bersebelahan dengan Faris dan juga Hafiz. Badrul akan mengambil sepakan ini. Badrul terkena benteng. Tengku Hasbullah ke belakang untuk Khairul Halmi Johari. Khairul Halmi ke depan dipintas oleh Madu. Faris menang. 75 minit separuh masa yang kedua. Tinggal 15 minit yang sangat-sangat berharga untuk pasukan Kedah khususnya. Mencari 2 gol dan mencari gol kemenangan. Khairul Halmi, Alan Gooch, Badrul, Rubatia mencari Fazliata. Tengku Hasbullah. Badrul untuk Arman. Fazliata. Shazwan. Fazliata melakukan hantaran, ditanduk keluar oleh benteng pertahanan, dikawal oleh Faris. Saya agak suka pemain-pemain Kedah untuk memasuki kawasan Lions yang begitu padat. Hantaran Syafiq mencari larian yang dilakukan oleh Muhammad Faris Hamid.
Hantaran untuk pasukan Kedah. Lions memiliki satu lagi kuarter pertukaran pemain. Apakah Sundramoorthy akan menambah sengat serangannya dengan membawa masuk Fazrul Nawaf ataupun Syahril Ishaq? Pemain midfield pasukan Kedah perlu pantas untuk memberi sokongan kepada Alan Gooch dan juga Khairil, kerana kita perhatikan dua pemain itu diapit oleh 5 pemain pertahanan pasukan Lions. Faris di sana. Faris Ramli, penyerang muda pasukan Lions. Syafiq turun mengasak. Lontaran untuk pasukan Lions duel. Lontaran ke dalam untuk pasukan Lions akan dilakukan oleh pemain gantian Muhammad Irwansyah. Faris. Lontaran untuk pasukan Kedah. Tekuas bola ke belakang. Lontaran ke depan dari Arman, tidak kepada rakannya, dikawal oleh Aris Harun di sana. Isa. Lions mendahului 3-1. Lontaran untuk Khairil Muhammad. Dipanggil oleh Madu Moana. Khairil. Lepas Khairil Muhammad, dia mencari ruang untuk melakukan rembatan, namun sudah pun ditutup. Syafiq. Hantaran dari Arman. Oh, satu hantaran cantik, namun tandukan tidak menjadi dilakukan oleh Khairil Muhammad. Satu hantaran ke bahagian papus, namun kesilapan bahaki yang tidak mengekeri Syafiq. Namun sayangnya tandukan yang dilakukan oleh Syafiq itu tidak tepat. Sekiranya beliau berlari dengan tempo ataupun timing yang tepat, sudah tentu mampu untuk melakukan tandukan dengan baik. Keadaan berbeza melalui hantaran-hantaran bintang serta hantaran-hantaran terus ke dalam kawasan penalti lawan. Usaha untuk mengelecek, membawa bola masuk dari bahagian tengah, dilihat menghadapi kesukaran. Syazwan mengambil tempat selaku pemain sayap kiri pasukan Kedah. Sepakan percuma diambil oleh Fazilata Taib. Fazilata jauh mengancari Alan Gooch, namun hantaran Fazilata mudah dibaca oleh Izwan Mahmud. Perlu lebih ramai pemain-pemain midfield pasukan Kedah memasuki kawasan penalti pasukan Lions, kerana kita perhatikan pemain-pemain Lions begitu pantas apabila saja hilang bola balik dalam kawasan defending third mereka untuk mengecilkan kawasan. Musim lalu pasukan Lions telah berada dalam kumpulan A, saingan peringkat kumpulan bersama dengan pasukan Johor FC, Johor dan juga PKNS. Mereka muncul juara kumpulan A dan layak ke suku akhir menentang Pahang. 56% Kedah kembali menguasai permainan, namun mereka perlu segera mencari 2 gol untuk menyamakan kedudukan dan 1 gol kejayaan. Faris dihalang. Sepakan percuma untuk pasukan Lions duel. Tengku Hasbullah Raja Hassan menghalang pergerakan Faris Ramli. Tinggal 10 minit dan kelihatan sebahagian penyokong pasukan Kedah ada yang telah mula meninggalkan Stadium Darul Aman. Mereka mungkin kecewa dengan prestasi semasa dan melihat cengkaman kenari ke atas skuad Lions duel ini sudah pun tidak menjadi, namun
Keyakinan harus terus ditanamkan kepada barisan-barisan pemain hijau kuning. Syafiq, satu percubaan cantik dari Syafiq Ghani. Satu teknik sepakan menarik namun terlalu keluar, dan di sinilah pemain-pemain pertahanan pasukan Kedah perlu lebih berhati-hati dengan setiap halangan yang mereka lakukan di luar kawasan penalti. Fazliata Taib di sana. Dia kembali masuk ke dalam untuk bertindak selaku centre back pasukan Kedah. Tengkuas pula untuk Syazwan. Syazwan mencari Khalil Muhammad. Khalil Muhammad dihalang oleh Madu untuk sepakan penjuru pasukan Kedah yang kelima. Permainan berbaki 8 minit lagi. Padro Bhatia akan mengambil sepakan penjuru yang kelima. Sebelum itu Nafis mengarahkan sepakan penunjangan dilakukan lagi kerana dia memberi Arman berada di sana. Arman Faris, satu sepakan bantu ditanduk keluar. Tengkuas bola hantaran ke dalam kawasan penalti terus kepada Izwan Mahmud. Faris menarik di antara Tengkuas pula dan juga Faris. Sepakan percuma diberikan untuk Kedah tadi. Fazliata, Syazwan. Syazwan menghantar ke depan mencari Alan Ghosh. Namun perhatikan kelebat Baihaqi yang sentiasa berada di belakang Alan Ghosh. Dan hantaran-hantaran bola tinggi biasanya mudah dipatahkan oleh ketinggian yang dimiliki oleh Baihaqi Kaizan. Lions berada dalam kedudukan selesa mendahului lawan dengan 3-1. Dan sekiranya keputusan ini berakhir dengan seri sekalipun, Lions akan melangkah ke peringkat suku akhir, di mana mereka akan berakhir mata yang ke-8 jika seri, kerana keputusan tidak rasmi di Kuching menunjukkan Sarawak Bangkit Garang menidakkan semangat pasukan Perak di sana. Faris tampan oleh Khairul Hamdi. Seliata sambil itu terdapat pemain Lions yang mengalami kecederaan. Hafiz memberhentikan perlawanan untuk membolehkan pemain Lions diberi rawatan. Perhatikan Padro kelihatan mengasak Isa Halim. Padro Bhatia, pemain kebangsaan, cuba menghidupkan bahagian tengah pasukan Kedah malam ini, namun sedikit terbabas melalui cengkaman balas yang diberikan oleh Isa. Sudah semakin ramai yang meninggalkan Stadium Darul Aman. Permainan berbaki 5 minit lagi. Saya kira tindakan pengadil perlawanan memberhentikan perlawanan tadi merupakan satu keputusan yang baik khas Nizam. Sekurang-kurangnya dia ingin melancarkan pergerakan permainan. Setakat ini pengadil berjaya memainkan peranan beliau dengan begitu baik. Syazwan, hantaran Syazwan mengenai Haris Fazliata. Alan Ghosh, kawalan tidak kemas cari Arman, dan kini Syafiq untuk Faris Ramli. Jadi pintas oleh Faris.
Fazliata melebarkan hantaran untuk Badrul. Badrul Bhatia dikejar oleh Faris. Madu meluru. Lontaran ke dalam untuk pasukan Kedah. Mencari Badrul. Badrul melakukan simulasi. Khairul Helmi Johari. Kemasukan Khairul Helmi nyata memantapkan bahagian pertahanan pasukan Kedah. Namun itu belum cukup untuk membantu Kedah mencari 2 gol yang sangat penting. 3 gol untuk membawa kemenangan. Pemain-pemain Kedah perlu sentiasa bergerak untuk membuka ruang, kerana dengan kepadatan pemain-pemain lain di kawasan pertahanan mereka agak sukar sekiranya mereka tidak membuka ruang. Arman Faris. Hantaran ke dalam, tandukan ke belakang.